Nabila Huda baru-baru ini meluahkan rasa kecewa selepas perniagaan kecil-kecilan menjual pasta yang diusahakannya menerima kecaman daripada segelintir netizen. Menurut Abil, dia sebenarnya buat semua itu sekadar untuk rasa seronok, jumpa penyokong dan berkongsi air tangan sendiri dengan orang ramai. Tapi dia tak sangka, perkara sekecil cara pemakaiannya ketika memasak pun boleh jadi bahan kecaman di media sosial. Katanya, ada yang sibuk mempertikaikan pakaian yang dipakai, seolah-olah dia perlu berubah menselia benda lain semata-mata untuk memuaskan hati semua orang. Saya buat sebab gembira tengok orang datang makan dan support. Luahan itu membuat ramai tersentuh kerana jelas nampak dia benar-benar melakukan semua itu dengan ikhlas. Menurut Abi lagi, dia tidak mahu menjadi seorang yang hipokrit hanya untuk nampak sempurna di mata orang ramai. Dia lebih selesa menjadi diri sendiri daripada berpura-pura lembut atau terlalu menjaga imej semata-mata mahu dipuji. Apa yang lebih membuatkan ramai kagum, semua urusan bisnes tersebut dilakukan sendiri tanpa bantuan staf. Daripada memasak, memandu, berniaga sampai menguruskan perjalanan jelajah, semuanya dibuat dengan tenaga sendiri. Malah, Abil turut menjelaskan, perniagaan itu sebenarnya bukanlah bisnes besar seperti yang disangka ramai. Katanya, setiap lokasi cuma menyediakan sekitar 50 hidangan sahaja, manakala sos pasta pula dibuat dalam jumlah kecil secara homemade. Sebab itu, semuanya cepat habis dijual. Dalam masa sama, Abil turut berkongsi realiti sebenar kos yang perlu ditanggung sepanjang menjayakan projek kecil tersebut. Minyak kereta, tol, hotel, barang dapur, bahan masakan dan sewa karavan selama 4 hari sahaja sudah mencecah ribuan ringgit. Jadi, menurutnya, dia bukan buat semua itu semata-mata mahu mengejar keuntungan besar. Sebaliknya, dia cuma mahu berkongsi pengalaman dan menggembirakan orang yang datang menyokong. Kadang-kadang, orang cuma nampak sesuatu yang viral dan sold out, tapi mereka tak nampak penat, usaha dan pengorbanan seseorang di belakang semua itu. Perkongsian Abil akhirnya membuat ramai mula sedar, bukan semua orang berniaga untuk jadi kaya. Ada juga yang buat kerana passion dan rasa bahagia bila dapat berkongsi dengan orang lain. Kalau korang pula, bila seseorang cuba cari rezeki dengan cara sendiri, patutkah orang luar terlalu sibuk mengkritik cara hidup dan penampilan mereka? Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi